Dan yang ketiga yang terlebih tinggi martabatnya ahlillah, yang ini dikatakan ahli Allah. Ahli Allah ni adalah martabat daripada satu martabat di kalangan martabat wali-wali. Mula-mula aqtab, lepas tu autad, lepas tu abdal, lepas tu akhyar, lepas tu ansar, lepas tu urafa, lepas tu nujaba, lepas tu umana, lepas tu rohaniyun, lepas tu hawariyun, lepas tu baru masuk rijalul ghaib ahlillah. Martabat wali ni, wali-wali ni lah. Sebab tu kadang-kadang kita nak cerita bab-bab wali ni pun kan kadang-kadang takut anak Pak Wahab ni kan suka sangat cerita Pak Wali ni. Anak Pak Wahab ni memang tak berapa nak gemar cerita Pak Wali. Kalau cerita orang tua-tua dulu, bukan cerita orang tua-tua dulu. Ini dalam Tuhfatul Autan, kitab Syed Said Jamaluddin Al-Lingki. Dia katakan dia rawikan daripada satu hadis bahawa tiap-tiap hari Rabu, hal keadaan tiap-tiap Rabu yang terakhir daripada bulan Rejab, maka Allah menurunkan akan bala. Maka ditahan oleh sekalian daripada para wali untuk menyelamatkan anak-anak mereka, anak keturunan mereka. Tapi oleh kerana derhaka anak cucu ni semakin lama semakin banyak, lalu bala ni tak dapat dalam keadaan ditahan oleh para wali, lalu terlepas berlaku. Bila berlaku satu bala terlepas, meletuplah satu gunung berapi, meletuplah di antara hal satu gegaran bumi, meletuplah pada ketika itu satu banjir besar, meletuplah pada ketika itu akibat bala yang tak boleh ditahan lagi. Agak-agak cerita macam ni orang nak terima tak? Tak nak. Tak nak. Siap tengok.